Bolehkah akaun emas letak dua nama? Soalan ni memang kerap ditanya. Boleh atau tidak akaun emas Gap letak dua nama? Contohnya suami dan isteri dalam satu akaun supaya mudah urus simpanan bersama. Sebenarnya ni soalan yang sangat baik. Sebab bila melibatkan simpanan ataupun harta, kita bukan hanya berfikir tentang cara menyimpan. Kita juga perlu fikir tentang pemilikan jika berlaku sesuatu pada masa hadapan. Untuk akaun emas di Public Gold, satu akaun hanya didaftarkan atas satu nama saja. Sekali pandang mungkin nampak kurang fleksibel. Tapi sebenarnya sistem ni lebih jelas daripada sudut pemilikan. Ia memudahkan urusan simpanan, pengeluaran dan juga pengesahan hak milik emas tersebut. Sebab tu bagi pasangan suami isteri, lebih baik setiap orang memiliki akaun sendiri. Dengan cara ni, pemilikan setiap simpanan lebih terjamin. Menariknya, akaun Gap juga boleh dibuka untuk anak-anak bawah umur 18 tahun. Saat awal mereka memiliki sejak kelahiran. Ini memberi peluang kepada ibu bapa untuk mula membina simpanan jangka panjang atas nama anak. Jika berlaku sesuatu kepada ibu bapa sekalipun, simpanan anak tetap berada di bawah nama mereka. Proses membuka akaun juga sangat mudah. Pendaftarannya adalah percuma. Akaun hanya perlu diaktifkan dengan simpanan pertama serendah RM100. Tiada komitmen bulanan dan charge simpanan. Yang penting hanya satu perkara, konsisten menambah simpanan daripada masa ke semasa. Dalam simpanan emas, sistem yang jelas memberikan ketenangan. Bila pemilikan teratur dan disiplin terjaga, sedikit demi sedikit simpanan akan bertambah. Jadi bagi siapa yang berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh rujuk pin video saya di profil untuk 5 langkah mudah dapat emas Public Gold. Saya bantu untuk sebaiknya.